Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Forum Ilmiah Anjuran Institut Pendidikan Guru bertajuk Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian semasa pandemik COVID-19. Daripada perspektif guru sekolah, pandemik COVID-19 telah mengubah sepenuhnya landscape pendidikan di negara kita. Proses pengajaran dan pembelajaran yang sebelum ini dijalankan secara bersemuka kemudiannya telah digantikan dengan proses pembelajaran secara atas talian secara menyeluruh. Namun, perubahan secara mendadak ini tidak datang tanpa cabaran. Untuk membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, bersama saya pada hari ini dua panel yang berwibawa. Panel satu kita ada Puan Nazwaniza dan panel dua kita ada Puan Rashika. Baiklah, untuk membuka tirai perbincangan, saya menjemput Puan Nazwaniza untuk berkongsi berkenaan cabaran utama yang dihadapi oleh guru semasa melaksanakan PDP dalam talian. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Secara umumnya, pandemik COVID-19 telah memberi impak besar terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Apabila PDP dalam talian diperkenalkan, sistem ramai guru berdepan cabaran kekangan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ICT berdasarkan kajian oleh Low Swet Fin et al. 2023 dan hasilnya menunjukkan bahawa cabaran paling utama adalah penggunaan ICT dalam kalangan guru. Ramai guru tidak mempunyai pengalaman luas menggunakan aplikasi digital seperti Google Classroom, Zoom dan Microsoft Teams. Ada juga tidak biasa menyediakan bahan pembelajaran dalam talian dalam bentuk interaktif digital. Proses adaptasi ini memerlukan masa dan latihan. Namun, pandemik berlaku secara tiba-tiba tanpa peluang persediaan. Selain itu, cabaran yang kedua yang paling ketara ialah tekanan emosi dan mental. Guru bukan sahaja perlu menyesuaikan diri dengan teknologi baharu, malah perlu mengimbangi peranan sebagai pendidik dan ibu bapa dalam masa yang sama. Guru terpaksa mengendalikan kelas dalam talian dari rumah sambil membantu anak-anak sendiri mengikuti pembelajaran. Faktor ini menyumbang kepada keletihan emosi dan burnout. Walau bagaimanapun, hasil kajian ini menunjukkan bahawa majoriti guru berjaya menyesuaikan diri berkat sokongan moral daripada rakan sejawat dan keluarga. Ini menunjukkan daya tahan guru di Malaysia sangat tinggi dalam menghadapi perubahan mendadak dalam dunia pendidikan. Terima kasih Puan Nazwaniza. Jelaslah di sini bahawa guru menghadapi cabaran yang besar dari segi kemahiran ICT dan juga tekanan emosi. Sekarang saya ingin beralih pula kepada Puan Rashika. Berdasarkan pemerhatian dan penyelidikan saudari, apakah cabaran lain yang signifikan semasa pembelajaran dan pengajaran dalam talian? Terima kasih saudari pengerusi majlis. Selain cabaran peribadi guru, faktor luaran seperti murid dan juga ibu bapa turut memainkan peranan yang besar. Berdasarkan dapatan yang sama, kira-kira 60% guru melaporkan bahawa murid menghadapi masalah capaian internet yang lemah serta kekurangan peranti digital seperti komputer rebel dan juga tablet. Situasi ini boleh menyebabkan ketidakseimbangan peluang pembelajaran antara murid bandar dan juga luar bandar. Sebagai contohnya, guru di kawasan Sabah dan juga Sarawak terpaksa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menghantar tugasan kerana sambungan internet yang tidak stabil untuk video conference.
Keadaan ini boleh menyebabkan interaksi guru dan murid menjadi satu hala dan juga kurang berkesan. Selain itu, pelibatan ibu bapa juga menjadi cabaran utama. Ramai ibu bapa yang tidak mampu memantau anak sepanjang sesi PDP kerana terikat dengan tanggungjawab kerja. Sesetengahnya pula tidak mahir menggunakan platform digital, menyebabkan komunikasi dengan guru terbatas. Namun begitu, terdapat sisi positif iaitu pandemik ini telah membuka mata banyak pihak tentang kepentingan literasi digital dalam keluarga. Ibu bapa kini lebih sedar bahawa pendidikan bukan hanya tanggungjawab sekolah tetapi memerlukan kolaborasi semua pihak. Menarik sekali. Jadi di sini jelaslah juga bahawa faktor murid dan ibu bapa turut memberi kesan yang besar terhadap keberkesanan PDP secara atas talent ini. Sekarang saya ingin menjemput semula Puan Nazwaniza untuk menyentuh pula tentang cabaran daripada sudut organisasi sekolah dan juga masyarakat. Terima kasih. Cabaran dari segi organisasi sekolah sebenarnya tidak kurang hebatnya. Pihak sekolah berusaha untuk membantu guru dengan menyediakan jadual fleksibel tetapi sumber kewangan dan kemudahan ICT di sekolah sangat terhad, terutama di sekolah di luar bandar. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap PDP dalam talian juga memberi tekanan kepada guru. Ada ibu bapa yang beranggapan PDP digital tidak seefektif kelas bersemuka. Malah ada yang mempersoalkan komitmen guru. Hakikatnya, guru telah melaksanakan pelbagai pendekatan inovatif seperti permainan digital, kuis interaktif dan video pembelajaran bagi mengekalkan minat murid. Kajian juga mendapati lebih separuh guru sanggup melabur wang sendiri untuk membeli data internet dan peralatan tambahan seperti mikrofon dan lampu cincin bagi memastikan sesi PDP berjalan dengan lancar. Ini membuktikan dedikasi guru Malaysia amat tinggi dan wajar dihargai. Benar, semangat dan komitmen guru memang luar biasa. Baiklah, sebelum kita akhiri forum ini, saya ingin meminta kedua-dua panel memberikan rumusan dan cadangan penambahbaikan untuk masa hadapan. Saya mulakan dengan Puan Rashika. Bagi saya, cabaran PDP dalam talian sebenarnya membuka ruang kepada transformasi pendidikan negara. Namun, supaya pelaksanaan PDP digital lebih efektif pada masa hadapan, 3 aspek yang perlu diberi perhatian utama. Yang pertama sekali adalah peningkatan infrastruktur digital. Capaian internet mesti dipertingkatkan di kawasan luar bandar agar tidak wujud jurang pendidikan. Yang kedua adalah latihan profesional berterusan. Guru perlu diberikan latihan ICT yang bersifat praktikal dan kontekstual supaya mereka lebih yakin menggunakan teknologi. Dan yang terakhir adalah penyediaan sokongan psikososial. Guru juga manusia biasa yang berdepan tekanan kerja. Oleh itu, perlu ada program bimbingan dan kaunseling berstruktur bagi menyokong kesejahteraan mental guru. Dengan sokongan menyeluruh daripada kerajaan, KPM dan komuniti setempat, cabaran PDP digital dapat diatasi dan menjadikan sistem pendidikan kita lebih ajat dan berdaya tahan. Saya amat bersetuju. Sebagai tambahan, kolaborasi antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat perlu diperhebat. Pendidikan digital bukan hanya tanggungjawab guru, tetapi juga tanggungjawab bersama. Selain itu, murid-murid perlu dibimbing menjadi pelajar kendiri, self-direct learner, supaya mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada guru. Jika kemahiran kendiri ini dapat dipupuk dari peringkat sekolah rendah, pelaksanaan PDP dalam
kalian akan menjadi lebih berkesan walaupun tanpa pengawasan penuh daripada guru. Akhir sekali, saya menyeru agar guru tidak takut untuk terus bereksperimen dengan teknologi. Kita bukan lagi berada di zaman kapur dan papan hitam. Dunia kini memerlukan pendidik yang kreatif, fleksibel dan berdaya tahan. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bernas dan bermanfaat. Daripada perbincangan ini, dapat kita simpulkan bahawa pelaksanaan PDP dalam talian semasa pandemik COVID-19 menghadirkan cabaran yang besar dari aspek kemahiran ICT, capaian internet, emosi guru dan juga pelibatan ibu bapa. Namun di sebalik cabaran itu, guru Malaysia telah membuktikan bahawa dengan semangat dan komitmen yang tinggi, tiada halangan yang tidak mampu diatasi. Dengan itu, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.